Ya, saya Zahara ingin membentangkan satu PC lah. PC yang terakhir dalam bulan puasa ni. Sebabnya semua orang lepas ni nak ngerjakan ibadah lah pula kan. Jadi kita buat ni yang terakhir untuk bulan ni dan untuk hari raya lah. Kita banyak isu-isu yang kritikal yang kita nak ketengahkan untuk beritahu kerajaan hari ni ya. Antara isu-isu tu banyaklah isu-isunya, terutama sekali isu tanah. Ya, yang keduanya isu kos sara hidup yang masih lagi tidak ditangani. Yang ketiganya isu kampung baru, kampung Sungai Baru, isu-isu penjualan aset-aset negara. Yang terakhir adalah MBHB ya. Jadi banyak isu-isu lagi ya, macam MN2H. Terlalu banyak isu ni. Yang paling kita sangat sedih hari ni adalah bazar Ramadan pun juga dikacaunya ya. Kalau saya lah jadi kerajaan, patutnya pasar Ramadan ni kita beri percuma je pada orang-orang yang tak mampu ni. Kita janganlah sampai nak mengheret-heret orang tu ya, sampai orang tu menangis-nangis, ambil barang-barang dia bawa masuk van. Saya rasa itu satu perkara yang zalim lah ya. Sebabnya sekarang ni orang nak mengatasi kos sara hidup tu tak ada duit nak bayar duit permit semua tu. Kalaulah kerajaan betul-betul ikhlas, bawa je buku permit tu pergi kat tempat-tempat dia orang ni, tulis je nama dia. Bila dia ada duit suruh dia bayar permit. Asalkan dia boleh meniaga, hari dah nak raya, macam mana dia nak beli baju raya untuk anak dia, nak beli makan, tentang tak boleh nak beli baju raya. Bila saya temui beberapa orang hari tu, dia kata duit tu pun tak cukup nak bayar duit modal untuk dia berniaga hari tu. Jadi kita sekarang ni menghadapi masalah keduanya adalah masalah pembeli tak ada. Pembelinya tak ada. Kalau kita lihat sekarang ni banyak, hari tu ramai, sekarang ni dah kurang orang dah menjual. Because bawa balik baki tu terlampau banyak. Jadi sikit demi sedikit dia modal tu habis. Ditelan oleh tak ada pembeli. Jadi kat situ kerajaan saya rasa kena pergi keluar tengok betul-betul. Berhentilah pergi tahan-tahan orang-orang yang berniaga. Orang berniaga kecil-kecilan ni. Kita lihat dia orang pun kita dah tahu dah dia memang susah dia orang nak berniaga. Jadi you ambil pula balik dia punya periuk, dia punya meja, payung dia ambil balik. Lepas tu mengasari pula orang-orang tu. Saya rasa ini salah lah. Kita boleh saman kerajaan rasanya kalau tentang tu lah. Ya, sebab ni negeri-negeri mereka juga. Tak boleh ke dia jual kat situ tempat tu kalau dia tidak menghalang orang lalu lalang. Kita kena bawa ni satu perkara yang besar. Pada dulu lagi saya tengok tak habis-habis nak mendera orang-orang yang menjual kat tepi-tepi ni. Bangsa asing bolehlah pula berjual. Tidak dikacau. Mungkin dia dah ada permit, tak tahulah kan. Tapi dia bangsa asing. Ini orang pribumi sendiri nak berniaga. Negeri dia. Lepas tu berniaga kecil-kecilan. Bukan berniaga macam Farhash berniaga berbilion-bilion. Kita orang-orang ini yang kita kena lihat. Ya, ini beli chip sampai setengah bilion ya. Beli chips untuk nak apa tu? ARM dipanggil ya. Betul tak? Padahal kita banyak lagi nak gunakan duit tu, ya. Banyak lagi nak gunakan duit tu. Saya nak ambil peluang ini untuk nak bercakap tentang tanah lah ya. Nanti kan yang lain bercakap tentang tajuk-tajuk lain. Saya yang paling ketara sangat berkenaan tanah hari ni, ya. Antaranya di Kampung Baru itself, di Sungai Baru tu. Sekarang ni kita dah tahu di Sungai Baru tu bukanlah tanah leasehold. Tanah itu ada grant dia. Grant dia bertarikh 1932 bulan Februari. Dan grant itu ditulis kat situ tanah mas juga. Malay Agriculture Settlement. Maknanya orang asing, private kontraktor ataupun pengusaha swasta tidak boleh beli. Kawasan tu tak boleh beli. Lepas tu nak dibangunkan pula. Nak bangunkan pula boleh dijual kepada bangsa asing nanti. Walaupun orang-orang yang ada kat situ akan diberi bahagian dia, tapi yang lebih tu yang dia buat, katalah yang untuk penghuni lama diberi seorang 2 unit sampai ke tingkat 8 katanya. Kalaulah dia buat 40 tingkat, yang baki tu nak jual pada siapa? I'm sure dia akan jual dengan harga 500,000 lebih ke atas. Siapa yang boleh mampu? Jadi yang ni yang kita bisingkan. Bukan kita menghalang kerajaan untuk memperbaharui bangunan-bangunan lama. Tak. Kita memang mengalu-alukan supaya kerajaan mengindahkan balik bangunan-bangunan lama ni. Seperti di kampung Kongo ke di mana ya, yang bangunan tu 20 tingkat lama dah lusuh. Kenapa tak diperbaiki dia punya lift, cat balik bangunan tu, bersihkan dia punya sewage system kat situ. Boleh je tanpa mengeluarkan orang tu pada tempat tu. Bila you keluarkan orang-orang yang empunya tu daripada dulu tu, yang kami takuti dan kami kuatiri adalah pertukaran demografi nanti. Demografi Tok Ki duduk depan Tok Ki. Kita yang kuatiri demografi komposisi penduduk tu akan berubah, ya. Kalau kita lihat sekarang ni
di Kampung Gerinci misalnya, ada 35 ahli keluarga yang duduk situ dah berpuluh-puluh tahun, ya. Dia tak mau keluar semasa pembangunan dibuat, dia tak mau keluar. Sampailah ke akhir pembangunan tu dia tak mau keluar. Akhirnya dia buat juga, kerajaan buat juga bangunan baru, tapi yang 35 ni disisih. Ya, diberi sedikit pampasan, disisih terus. Jadi kita lihat dia di antara orang yang penghuni lama kat situ, ataupun maybe peneroka yang pertama, tapi tidak dapat hak dia kat situ. Itu yang kita khawatiri. Kita akan kehilangan demografi, komposisi di satu-satu tempat tu. Ya, jadi saya sifatkan itu sebagai land grab ataupun unit grab oleh orang-orang pengusaha swasta ataupun kerajaan. That is land grab. Yang dahulunya 100% orang Melayu punya, sekarang ni tidak lagi. Kalau kita tengok dekat nama pun dah tukar Kampung Gerinci kepada Bangsa South. Kononnya nak dimodernkan kepada nama bukan nama Melayu. Kampung Gerinci itu nama Melayu. Ya, sama juga dengan Kampung Abdullah Hukum. 100% orang Melayu dia punya dulu. Sekarang ni apabila dibangunkan, cuba kira berapa ada orang Melayu kat situ. Itu yang kita khawatirkan. Bukan kita menghalang pembangunan yang kerajaan buat. Jadi saya tengok banyak sekali video terutama sekali pada DAP mengecil-ngecilkan kita ni. Kononnya kita ni tidak menghargai apa yang dibuat oleh kerajaan. Bukan kita tak pandai, bukan kita tak cerdik. Mereka lah yang bodoh. Ya, dia ingat kita bodoh. Ya, sebabnya kita tahu apa yang kita kehilangan kalau kerajaan bangunkan tempat-tempat ni. PMX kata dia akan jaga orang-orang yang punya tanah. Memanglah jaga, memang you all beri. Bahagian dia you beri, tapi yang lebih tu yang you all akan bangunkan tu beri jual pada siapa? Di situlah kita kehilangan demografi, di situlah kita kehilangan kita punya komposisi. Apabila kita kehilangan itu, kita kehilangan punca mengundi. Bila kita kehilangan punca mengundi, kita kehilangan pegangan kuasa memerintah. Cuba fikir tu. PMX tak fikir ke tu? Kalau dia betul-betul ada roh Melayu PMX ni, cuba fikirkan yang tu dulu. Saya nak bercakap dengan dia betul-betul lah kalau boleh. Ya, berbahas betul-betul. Mana tunjukkan pada saya satu yang kerajaan buat yang betul-betul menghargai tempat tu memang tempat Melayu. Tunjukkan saya satu. Even kampung Setapak Jaya tu 100% orang Melayu, dia dah menang dah kes ni. Ya, hari tu kerajaan jual. Padahal semua orang dah ada geran tu. Tak kira lah geran anugerah ke apa, tapi memang dia dah duduk situ, ada yang dah 3 generasi duduk kat situ. Sekarang ni dia bawa lah, dia appeal. Boleh appeal pula tu. Kerajaan appeal, bukan kerajaan ni siapa ni? Tak, boleh appeal. Tak bermalu ke? Ya. Semasa moyang dia buat dahulu bersama dengan kita panggil quid pro quo. Quid pro quo ni timbal balas dan timbang tara. Kononnya lah, dia tak usik kita punya bahagian. 50% tu kita punya, jangan usik. Sekarang ni yang dia punya tu dia punya, yang kita punya tu dia nak usik lagi. Nak kacau lagi. Ya, umpamanya kampung Nakodoma ni. Kampung Nakodoma ni, Kerajaan Negeri Selangor patut keluarkan dia orang ni, alihkan pada tempat lain. Memang dah tahu tu tanah Rizal Melayu. Itu tanah Rizal Melayu. Kita kena rampas balik tu tanah Rizal Melayu tu. Ya, mereka berusaha untuk nak tukar daripada tanah Rizal Melayu kepada freehold kepada leasehold. Itu tak boleh. Kerajaan kena alihkan diorang ni kepada tempat lain. Ya, bangsa mereka ni banyak land bank. Gunakan land bank diorang tu untuk penempatan semula. Ya, tanah Nakoda Omar tu jangan ditukar nama kepada Nakoda Chong ke mana belajar. Ya, sampai masuk kat parlimen. Don Selangor. Beria sangat. You must have at least cakap thank you lah pada orang Melayu ni. Dah banyak dah orang Melayu berkorban. Banyak betul dah. Kita dah kehilangan banyak. Sekarang ni sampai masanya orang Melayu bangkit. You rampas balik tanah-tanah you yang hilang tu. Kena bangkit. Itu hak you. Bukan hak mereka. Ya. Bila kala pula dia ada hak atas tanah kita yang ada dah tulis itu tanah Rizal Melayu. Sebenarnya boleh bertukar tangan. Dah lah tak cukup. Tak cukup 50%. Ya, wasiat Raja-Raja mengatakan 50% tu hak kita. Hak kita tu yang diambilnya. Sekarang ni kita nak beritahu kerajaan Selangor ke Perak ke mana-mana ke, kita nak rampas balik. Kita tu sebagai, kita lah. Kerajaan tu kerajaan negeri. Itu tugas mereka untuk rampas balik. Kita kena sarankan kepada kerajaan negeri rampas balik tanah tu. Kalau tak rampas, kerajaan rakyat kena bangkit. Rakyat kena bangkit kerana itu bukan hak dia, itu hak kita. Kita hanya nak hak kita balik sahaja. Bukan susah sangat. Ya, bukan susah sangat. Macamlah lagi satu saya nak bangkitkan tentang Kampung Baru Cina ni.
Ya, Kampung Baru Cina ni dia bermula daripada BRICS Plan, ya. Ada 600 kawasan yang dia kata Kampung Baru Cina ni sebenarnya actually itu adalah concentration camp dahulunya, ya, concentration camp untuk mereka berpindah kepada situ supaya mudah diawasi kegiatan mereka, ya. Apabila komunis dah habis, tanah tu sepatutnya dipulangkan balik kepada kerajaan negeri. Ya, kena pulangkan balik kepada kerajaan negeri. Because some of the land tu, separuh tanah tu tanah Rizal Melayu. Tanah Rizal Melayu. Ya, ada tulis dalam tu. Saya tengok. Masa BRICS Plan tu dia terpaksa ambil part of it tanah Rizal Melayu. You kena pulangkan bukan tanah Rizal Melayu sahaja, you kena pulangkan ke semua tanah tu kepada kerajaan negeri balik. Sebab apa? Sebab tu masa itu adalah zaman komunis dan tanah itu tanah concentration camp. Dan semasa BRICS Plan tu, orang-orang yang duduk concentration camp tu sudah diganti dengan tanah lain. 1 juta tu semua dapat tanah. Dan saya ada dia punya data dan fakta. Semua dapat tanah dengan harga yang murah, RM1 1 ekar. Ada yang RM2 1 ekar. Tak masuk akal. So tak cukup ke tanah yang tu, nak ambil juga tanah ni, concentration camp ni, yang dia katakan tanah Kampung Baru Cina ni. Dah lah itu nombor 1. Nombor 2, peruntukan pula beri sampai 70 lebih juta untuk nak bangkitkan 5 ke apa Kampung Baru Cina ni. Walhal 75 juta tu kita boleh bagi kepada fakir miskin, pesawah ni yang tak cukup duit nak bangunkan sawah semua ni, ya. Kos sara hidup macam mana tak tolong orang yang meniaga Ramadan ni, pergi dikacau-kacaunya. Tapi yang ni, yang orang nak bangkitkan Kampung Baru Cina tu, itu yang dia angkat-angkat. Itu yang diberi keutamaan. Kita dah lah tak cukup duit. Ya. Perkara ni semua perkara yang tak mustahak, tak berfaedah. Buat apa you buat? Tak berfaedah langsung kepada negara, tak berfaedah langsung kepada rakyat. You akan lagi memecahkan antara kaum-kaum ni. Orang Melayu akan jadi bising, akan jadi panas hati, akan jadi marah. Sebabnya apa? Kampung Melayu satu pun tak ada dibaharukan. Yang nampak terselah kampung baru kita yang kat sini, yang kat KL ni, itu pun dia nak kacau. Jangankan nak dibangunkan, dikacau lagi. So mana dia punya kesenambungan kata kebersamaan pun tak ada lah. Lagi dia pisah-pisahkan. Kita akan jadi miskin. Lagi miskin. Bila you bangkitkan Kampung Gerinci, bila you bangkitkan Pantai Dalam tu, orang tu you kasih pampasan, dia pergi nyewa rumah untuk berapa bulan, duit tu tahan. Duit yang you beri pampasan tu tak cukup pun nak beli tanah, tak cukup pun nak beli rumah. You fikirlah sikit, PMX ni saya nak lah NGO, gabungan NGO ni jumpa kami, ya. Saya daripada hari tu lagi saya minta PMX jumpa kami sikit. Sebab isu dia isu banyak, isu besar-besar. Yang you sasar-sasarkan syarikat-syarikat perbumi daripada dulu, semasa you memerintah 22 bulan, itu habis dah. All the goose that lay the golden eggs, you habis jual, lelong semua. Padahal benda tu yang boleh churn the country to make more money. Saya tak nampak pun kerajaan under DAP membuat syarikat-syarikat baru yang boleh mengeluarkan keuntungan yang besar. Tak ada. Habis dia jualnya. You taruh nenek you untuk jadi CEO Azanah pun boleh buat kerja tu. Sudah je. Kerja jual. You letak nenek you kat situ. Boleh kerja, bayar CEO sampai 100,000 kerja untuk menjual sahaja. Goyang kaki. Kerja bodoh lah tu semua tu. Jadi kita nak lah bangkit sekarang ni. Dah is time dah enough is enough lah. Orang Melayu semua satu Malaysia ni kena bangkit, termasuk Sabah Sarawak. Saya rasa kat Sabah Sarawak pun dia punya senario sama jugalah. Ya. Jadi saya beri mic kepada sahabat yang lain untuk bercakap. Saya rasa yang saya dah ke tengah ni pun amat besar untuk kerajaan selesaikan. Jumpa kami. Ya. Jumpalah kami. Dengan isu-isu yang berbagai sekarang ni, terutama kos sara hidup lah, ya. Yang saya nak kerajaan solve betul-betul immediately adalah orang yang menjual pasar Ramadan tu. Berhentilah collect permit ni, check permit dia orang ni. Apa kerja bodoh tu? Orang tu nak menjual dapat satu hari RM100 pun tak sampai. You nak pergi seksa orang tu, dera-dera orang tu tolak-tolak atas jatuh atas atas jalan raya. Kita semua ada dia punya video tu. Mudah je sangat benda tu. Kerajaan tak boleh kaya lah dengan mutip permit ni. Kasihanlah sikit. Okay, terima kasih banyak. Nanti kalau ada apa-apa bolehlah bertanya. Terima kasih.